kamu bahawa riba dan amalan penindasan sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Golongan peniaga, penjual yang tidak bertanggungjawab memandang perkara ini dengan sebelah mata sahaja. Ia bukan sahaja soal pertukaran wang antara pembeli dan penjual, tapi ia soal memperburukkan lagi ekonomi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersama pada hari ini dalam suatu pembentangan yang akan saya berikan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada baginda dan keluarga baginda, para sahabatnya serta umat-umat baginda hingga ke akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian, hari ini saya akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam bidang ekonomi. Hadirin sekalian, Al-Quran adalah kalam Allah, manakala Al-Sunnah pula ialah panduan hidup kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kedua-duanya merupakan rujukan utama umat Islam dalam semua aspek kehidupan, bukan sahaja soal ibadah seperti solat, puasa, tetapi juga urusan ekonomi seperti berjual beli, muamalat dan perniagaan. Mengapa hal ini sangat penting dalam kehidupan kita? Kerana ekonomi adalah nadi kehidupan umat Islam. Setiap hari kita berurusan dengan wang, jual beli, pekerjaan dan perkhidmatan. Namun dalam dunia moden hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi, antaranya isu riba, penindasan dalam perniagaan, eksploitasi pekerja, kenaikan harga. Antaranya isu riba, penindasan dalam perniagaan, eksploitasi pekerja dan kenaikan harga barang. Juga krisis integriti dalam pengurusan kewangan sering berlaku dalam ekonomi kita. Tanpa panduan Al-Quran dan Al-Sunnah, sistem ekonomi mudah terjerumus kepada ketidakadilan. Sebab itulah Islam tidak memisahkan agama daripada ekonomi. Perniagaan, pekerjaan dan pengurusan harta semuanya dilihat sebagai ibadah jika dilakukan dengan jujur, amanah dan mengikut syariat Islam. Maka pada hari ini kita akan mendalami bagaimana Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi panduan dalam bidang ekonomi. Apakah prinsip utama yang diajar oleh Islam, serta bagaimanakah kita sebagai pelajar, guru dan masyarakat dapat mempelajari hal ini. Beralih kepada topik utama, iaitu prinsip asas ekonomi Islam. Halal dan haram dalam perniagaan sering wujud dalam perniagaan. Islam menekankan kejujuran, mengelakkan riba, penipuan, penindasan. Nilai akhlak yang betul itu sidik, amanah, tabligh, patonah adalah prinsip Rasulullah SAW sebagai pedagang di Mekah suatu masa dahulu. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, peniaga yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang yang benar dan para syuhada. Contohnya, peniaga yang mengelak daripada menipu dalam timbangan, menolak sogokan, menolak dalam penipuan dan sentiasa menjaga keberkatan rezeki. Itulah orang-orang yang bersama para nabi yang akan datang. Beralih kepada topik seterusnya, iaitu objektif ekonomi Islam. Objektif ekonomi Islam ini meningkatkan kefahaman umat Islam tentang halal dan haram perniagaan, membentuk pandangan Islami bahawa ekonomi adalah ibadah. Mencapai keberkatan adalah bukan sekadar keuntungan dunia, tetapi redha dan keberkatan daripada Tuhan, itu Allah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili an takunu tijaratan an taradim minkum. Maksudnya, wahai
orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu sendiri dengan jalan yang batil, jalan dalam kejahatan, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka-suka sama di antara kamu. Beralih kepada objektif, sasaran dan tanggungjawab ini. Pelajar adalah generasi pewaris ekonomi Islam, dan pelajar menjadi pilihan kita untuk mempelajari mereka ekonomi Islam ini. Guru patut menyebarkan ilmu dan kefahaman yang benar kepada pelajar-pelajar ini. Masyarakat umum pula perlu mengamalkan prinsip muamalat Islam setiap hari supaya orang lain boleh mengamalkan dan mengikut masyarakat yang melakukan dengan betul itu. Hadis riwayat dan Bukhari dan Muslim itu, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudara seperti dia mencintainya diri sendiri. Ini bukan menunjukkan prinsip kasih sayang adil, malah mengelakkan penindasan dalam perniagaan kita. Kesimpulannya, peranan Al-Quran dan Al-Sunnah ini dalam bidang ekonomi Islam sangatlah penting untuk melahirkan sistem yang adil, telus, berkat dan bebas daripada penindasan. Semoga kefahaman kita dalam perniagaan ini sebagai umat Islam bukan sahaja mengejar keuntungan, tapi juga keberkatan daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Maksudnya, apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah. Rujukan daripada ayat itu, untuk kita malah kita berniaga, bekerja dan mengurus ekonomi dengan panduan Al-Quran dan Al-Sunnah agar kehidupan kita berkah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.